Assalamualaikum, hai. Hari ni saya nak share satu feedback daripada customer yang dah cuba tapak baru. Customer ni mula ambil pada 21 Oktober. Dia ambil 2 kapsul sehari, 1 pagi dan 1 malam. Katanya, sebelum ni ada rasa mencucuk-cucuk di bahagian kaki. Tapi sekarang rasa mencucuk tu dah makin berkurang. Alhamdulillah, ada perubahan positif dan customer ni harap keadaan terus membaik. Ramai tak yang alami masalah kaki yang mencucuk-cucuk ataupun sendi sakit tiba-tiba? Jaga-jaga tahu serangan gout ni datang tanpa bagi amaran. Bila asid urik tinggi dan keredangan berlaku, memang tak selesa. Nak berjalan pun rasa terganggu. Sebab itulah kami perkenalkan kapsul tapak baru yang dirumus khas dengan herba terpilih seperti kulit kayu manis, hempedu bumi, ekstrak buah seledri dan tak ceri untuk bantu menyokong kawalan asid urik tu. Dan ia juga boleh membantu rasa sakit bengkak tu. Kalau korang ada simptom macam ni, jangan tak ambil peduli. Jangan tunggu sampai jadi teruk. Bertindak sekarang. Cepat dapatkan tapak baru sekarang.